Selepas beberapa jam hari dah gelap tu, tiba-tiba keadaan rumah tu dia agak bukan kelang kabut, tapi aku tengok reaksi orang-orang dalam rumah tu dia ada sesuatu yang tengah berlaku. Dia orang macam ada tengah nak settlekan sesuatu. Masa tu tak ada bunyi apa pun aku dengar. Jenazah pun tak ada apa-apa yang berlaku. Jadi aku tengok keadaan tu kan. Entah macam mana, tiba-tiba jenazah tu duduk. Jenazah tu duduk, masa tu aku nampak ada seekor kucing warna hitam tengah melangkah. Kucing ni, dia lompat je tu, jenazah tu duduk, tapi Alhamdulillah ketika itu, kain yang diselimutkan tu, dia tak terbuka langsung. Jadi wajah jenazah ni tak nampak. Aku masa tu macam jam lah kan. Apa ni kan? Aku dah macam-macam lah. Dah terfikir kan, apa nak berlaku ni kan. Dalam keadaan tu, dalam rumah tu semua dah jadi macam kelang kelibut. Selepas tu tak lama dengar ketukan pintu yang kuat sangat. Dia ketuk tok 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 tok. Ada macam ada orang ketuk yang laju lah. Laju sangat. Jadi dia orang pun buka pintu. Yang aku nampak orang surau. Aku tak kenal dia. Aku tak tahu dia Bilal ke apa kan, dengan kopiah dia kan. Dia masuk saja, dia kata, tutup semua mana-mana yang ada lubang, dia kata. Bawah pintu ke, tingkap ke apa, mana saja dia kata, tutup. Lepas tu aku terdengar lah cerita dia orang ni kan. Apa jadi kan. Jadi dia cerita, dia ceritakan masa dia nak datang ke rumah tu, ada satu benda tengah mengejar dia. Jadi dia perhatikan betul-betul, yang mengejar dia ni jantung yang tengah berdarah, masih berdenyut lagi. Gila. Dia kata dia lari, benda tu lagi laju ikut kan. Dia masuk celah pokok pisang, apa semua kan.